This week on Live at Tinker. Aku on the phone dah settle. Dengan Berapa jam? maksudnya kalau kau tak boleh tidur baru kau on the phone. Masa I ambil ni, I putar je. Ada bawah. Ada pergi. Macam tu. Alik tengok ini namanya effort. Ini ada banyak. Ini benda. Kau nak aku Tak. aku Astaghfirullahaladzim. Berdosa besar kau tak? Selamat datang ke Live at Tinker. Yes, minggu ni first and foremost benda paling penting, aku nak pertolongan korang untuk bagi suggestion untuk hashtag. Ingat tak dulu band Hajar Aku Cinta? Kita perlukan hashtag baru untuk Azrin Kashika dengan insya-Allah pasangan dia Radin. Bukan Radin Era, Radin je nama buat masa ni. Radin je buat masa ni, tak ada hard launch lagi. Lihat tu. So kita orang perlukan suggestion korang untuk bagi hashtag. Hashtag kenalah kreatif. Sebab dulu kalau korang dah contribute untuk band Hajar Aku Cinta and diorang berjaya bersatu dah anak seorang, insya-Allah 2. Kita harap dengan suggestion korang ni kita dapatlah. Siapa beranak? Oh, band yang Hajar. Okey. Anyway, minggu ni si Sabi dia tak tahulah aku Janganlah mention saya tu. dah memang kau suggest kot. Damia lah ni. Ni konten Damia. Oh, Damia. Patutlah aku berat sangat nak buat. Macam tak faham apa benda nak suruh buat ni. Okey, Damia dia cakap, tak tahulah budak-budak TikTok ni inspired by TikTok. Dia cakap, okey, bos boleh tak saya karangkan ayat apa semua, bos hantar je kat grup. Ayat tu cakap, okey, bawa ke office benda-benda random. Benda yang macam what the hell aku ada benda ni kat rumah, ataupun what the hell aku bawa benda ni ke office. Okey, kita mulakan dengan Alia. Are you guys ready? Woo! Ready? Kenapa you ada benda ni? Ada dua. Bidek. Tak. Dia tengah hantar hil. Tak ada. Bukan masuk rumah. Kepala bidek. Bidek ni pakai untuk apa? So dia tengah hantar hil. So ada bau-bau ke? Bukan, dia Mana ada? Ada. Tak. Aku janganlah singgah sangat sampai. Patah. Jadi kan benda ni kan kadang benda tu tak sama. Faham tak? okey. Yang dengan wire tayar. So aku tak minat pakai benda ni. Kau faham tak? Kau dah habis berak. Lepas tu kau nak kena tekan. Kau nyah dah. Baik kau biar air tu flow je. Faham tak? So saya simpan lah benda ni. Tak. Okay, never mind. Okay, next. Aku tak boleh nak rungkaikan nanti jadi. Tengok barang kau. Buka. Apa tu? Apa yang random? Apa yang random ni? Buka. Bukan. Okay. Apa ni? Sampil. Buka lagi. Wow. Aku je berdebau. Apa? Macam ada Apa bau ni? Arif. Ini mayat dia tu. Sumpah ada bau. Apa dia? Kain batik mayat. Ya Allah. Susah pegang kat aku. Sumpah ada bau. Oh, Hari tu, tak ada hari tu berapa tahun lepas lah. lepas tu kau bagi aku yang pegang. Kenapa aku? Aku tak nak, aku takut tapi kena. Weh, kenapa kau bawa pergi office? Korang kata buat benda random. Ni tak random pun. Jangan dekat-dekat. Sana. Ini bukan random. Ni scary gila. Random lah ni untuk saya. Okey, tutup cepat sikit Okay, balik. dah. Next. Cepat. Nah, Damia. Tu konten ni kita tak siapa pun boleh digest kenapa kau bawa benda tu. Ya. Oh, bau. Kapur baru squat lagi tu. Alamak. Tapi dah basuh benar Rin? Macam baru je. Basuh lagi ya? Okay. Aku takut ni. Cepat. Okey. Okay, next. Macam musuh ai. Ini berapa tahun dah ni? Asal sedih sangat. Adalah dari zaman you dulu. Kenapa bukan terung? Boleh je. Dia nak yang hujung tajam. Oh. Babe, comel babe. So, Cuba okay. kan? Mana bahagian yang kau Hidung. I rasa semua ni lah. Tak, I selalu buat tutup muka je sebab macam Tutup mata. Masih pakai lagi ke? pakailah. Kenapa carrot? I tak faham kenapa kenapa carrot? carrot. Bukan you nak menanam jagung ke? Apa carrot? Tak ada jagung, ada carrot je dengan broccoli. Jagung lah. Jagung okey ke? Dia kan nak tanam jagung. Tak, kenapa jagung? Kenapa jagung? Kenapa carrot? Sebab dia comel. Tengok dia tangan dia ada pakai. Tak, dulu memang rupa dia macam ni ke dia dia kembang lah. Sekarang dah
Tengoklah kena rempak dengan dia. Kau masa kau tadi nak bau. Tak nak aku. Kenapa carrot? Ha. Dah memang dia jual carrot. Lepas tu I tengok macam comel je, ambil je lah. Lepas tu tiba-tiba dia ter-attach lah macam tu. Kalau dia jual jagung, dia beli jagung. Jagung berjagung. Durian-durian. Kau tidur, kau peluk suami kau ke kau peluk benda ni? Both. Ini in the middle. Ini dia macam kalau tiba-tiba I hilangkan. Dia tak ada suami masa tidur daripada tak ada ni. Aku setuju. Sebenarnya ya, masa dah hilang tu I macam dah terlompat macam carrot mana carrot. Rupanya dah tertindih belakang I. Cute tu. Sebab tu lah kempes. Ini Bukan sebab sekali ini ni. sebab dah berapa tahun. Ya, tengoklah badan kau pula macam mana. Okay. Okey, tengok terus. I bawa Ni. Wow. Ini untuk Ui. hiking. Wow. Ini memang tu paling nature, babe. Hiking. Tadi dia sebab apa? Tak. Dia nak panjat siapa? Panjat apa? Panjat apa? Ini sebab I tengok macam ramai budak office kita yang very active. Very active. So I pun bagi macam Jazz. ya, Jazz antaranya yang baru pergi hiking. So I macam ni random thing yang I nak bawa. Kenapa? Tapi Ni? kau pergi hiking kau bawa tak benda tu? Oh, kau hiking tak bawa. Tak beli. Kenapa kau ada? Sebab dah lama. Tak tahulah. Macam masa time dulu tu macam takut-takut nak. Oh, I tahu bawa. hiker. You nak cakap Yang you hiker daripada dulu berbanding budak-budak sekarang ha? Tak. You original. Dah lama dah buat. Tak, boleh masuk. Jangan Kau menggelabah nak boleh cakap tak? kaki kau seperti ranting ni lah. Oh tak, bukan. Tak, Oh, saya tak, bawa tapi ni pun sebab macam ramai. Cuba pegang, berdiri pegang. Macam mana nak guna macam benda ni terus? Ya, sikit je sampai lagi Wi-Fi zero. Tak lah, sebab macam saya inspired dengan itulah. The reason why saya bawa benda ni sebab saya tengok ramai kawan-kawan saya pergi hiking. Siapa kawan-kawan? Dia ulang. Kawan-kawan Hafiz lah. Siapa? Sebutlah nama. Aku tak tahu pun siapa. Jazz. Jazz, you selalu hiking ke? Lagi? Wani antaranya. Wani. So macam I inspired. You know, I nak pergi. Arif pun hiking. Inspired by Wani lah. Tak cakap aku pun. Arif pun hiking kat Aku tak bos. cakap aku pun. Arif. Tapi Bila? I power. Bila kau hike? Sekali. Adalah. Yeah, that's why I bawa. Okay, alright. Bawa ni jom hike. Okay. Selalu pergi hiking dengan siapa? I selalu seorang-seorang. Wow. Boleh je I selalu seorang-seorang tak nak. Inspiring. Level. Dia hiking bawa buku. Ya dah sambil baca buku dah. Sambil baca buku dia. Sambil baca buku. Ya, tak nampak. ya. Dia story. Tak perlu. Yeah, I beginner sebab tu pakai ni. Beginner lah. I Memang beginner. baru. Yang cut yang tu tau, yang tu tak. Yang cut I beginner. Sahaja. Okay guys, kalau ini pro tips dari seorang rakan kita. Kalau korang mengantuk dan korang perlukan terapi untuk tidur, dengarlah ASMR di IKEA. Dan ia menjadi sampai kawan kita tertidur. Tengoklah apa dia buat. Dia dengar ASMR. Yang kat IKEA tau. Kita kena ada spesifik yang dekat. Okay. Public ASMR, fast, aggressive, tapping, scratching, tingles guaranteed. Dia suka geli-geli tau, tingle. So ni maknanya sementara break daripada kerja-kerja, rehat. Rehat. Break kau boleh tidur kan kat sini. Best lah kerja Tu orang nak kerja tinggal. Tak, dia penat. Dia daripada pagi tadi dia buka studio apa semua. Dia kerja buka. Tak lah, Daya. Sorry, Daya buka. Daya buka. Dia pagi juga. Dia kena prep skrip. Ajar dia skrip tu. Lepas tu dia kena bagi suara dia untuk aku baca pula. So bila dia dah penat, dia perlukan ni dia punya lunch break. Pukul 2 lebih. Dia nak pukul 3 dah. Nak pukul 3. Kenapa kau search ni? Ni aku memang suka ASMR. Untuk tidur? Untuk rehat. Untuk rehatnya. Makan dia kau suka ada macam ni. Geli. Itu disgusting. Tapi macam ni okey lah. Okay guys, tolong bagi tahu korang kalau nak tidur dengar apa. Sebab kalau macam Rose dia dengar ASMR tingles guaranteed. Kau dengar apa? Boleh tidur. Aku ASMR juga tapi yang makan. Dah ni. Ah. Tak ada. Habis tu kau tidur bunyi yang Tak adalah aku tidur sambil ada bunyi tu. Aku kalau nak mengantuk aku akan tengok ASMR orang makan, pasal aku akan mengantuk. kalau nak ngantuk aku kena scroll benda nak shopping. Macam kat Aku tak Shopee, mengantuk. kat Aku Shopee tak ke lagi cepat kat ni kan. Macam tengok atau aku ASMR. Yes, I was zikir. bagus tu Ali suka ni. Okay, Ash, sebelum tidur buat apa? Sebelum tidur buat apa? Ni statue.
Kalau you tak boleh tidur, dia buat apa kalau you tak boleh tidur? Ya, Abang kata Alia practice TikTok. Kenapa ada lidahnya tu? Cute. Trend zaman sekarang cute kan? Okay, kalau you tak buat tu sebelum statue tu, apa yang you buat? Oh, tu nama dia statue. Velocity statue. Oh, kita lewat. Baru lah, betul. Tak selamat lah. You buat apa siap? Okay, tengok kau punya. Kenapa bawa gali Sebelum keluar tak tu bau daripada tadi. Mana ada Syul? Tak, kita orang semua pakai perfume sebab you tau. Tak ada bau apa-apa. Bau bawang lah gila. Tak kuat bawang merah yang buat. Tak, kenapa bawa ni? Saya nampak tadi nak keluar rumah. Saya ambil lah. Tak ada effort langsung kan? Aku tak faham orang macam ni tak ada effort. Orang lain Random kan? Ada Dia explain tadi. Saya nampak tadi. Saya tahu itu tak random. At least ada lah some thoughts to it. Dia bangkit. Satu, kita kena makan satu bawang sehari untuk mengelakkan stres. Okey, hari Tak. ni belum ambil kan? Kau Ambil lah. pak menipu ni tak ada siapa boleh lawan Ros. Ya, diorang level menipu kau tak level. Teruk sangat ni. Tak payah diam, kau diam. Tengok barang kau. Saya lebih kurang macam Mia punya. Tapi ni salah satu benda random lah kot. Ada you ke ni? Daya punya. I stress sebab masa tu ada one time I batuk terlalu lama, nak dekat sebulan. So I pergi x-ray tapi dia kata everything okay, cuma I ada GERD. So dia susah nak baik. Lagi satu dia dah kuat. Tunjuk, keluarkan. Jahit balik. Dia jahit lah balik. Selalunya buat apa? Bebel ni. Yang koyak. Yang koyak. Koyak makan leher dah tu. Ni binatang apa ni? Baby. Koyak kat mana, Beb? Kat leher. Sebab dia cekik kuat sangat. Kau gigit ke? Baik cekik. Ni berapa tahun ni? Dia band ni daripada zaman diploma, ada kawan. Dulu I bekerja part time dekat JSC. So masa tu birthday I, dia bagi ni. So sampai sekarang I bawa ke Hulu Kilis. Sampai kerja, sampai dah. Mestilah jahit. I tak ada benang kat rumah. Tak ada apa? Dah. Janganlah. Kesian dia mati. So benda ni macam saksi betapa banyak air mata I. So ni macam represent I punya broken lah. So maksudnya ex dayah lah bagi. Oh, itu bukan broken. Itu ditepuk tupai namanya. Betul-betul bukan benda lain ke? Yelah ditepuk. Itu broken. Macam mana benda tu boleh broken? Oh, ada ni. Orang cakap satu je. Satu je dayah. Alek, tengok. Ini namanya Ni, effort. Ini banyak. Benda ni kira random lah kalau I bawa pergi office. Tapi benda ni memang sentiasa ada dekat dalam I punya kereta. Okay. So walaupun kita buat aktiviti kelakian, kewanitaan tu kena ada. So ada peak. So ni bag gym you je lah you bawa naik daripada kereta. You rasa tu random ke? Dia random lah untuk bawa ke office kan. Random lah kan. Tapi this is like the tu yang I give thoughts lah. Tapi tadi I macam nak turun kereta I macam lah. Itu tu. Okay. Siapa? Next. Sunny. Okay, by the way, siapa yang minat indie yang macam tu, dengar check out band sama Strangers. And jadilah salah seorang Strangers. Nama fan band dia Strangers. Kau main instrumen apa sebenarnya? Tak tahu, datanglah kami punya Sebut je kau main instrumen apa? Okay, untuk barang random seterusnya. Kau main gitar ke apa nyanyi? Saya tak main apa-apa. Okay, saya ada buat beberapa barang juga. Beberapa. Tengok, aku suka orang yang banyak effort macam ni. Barang yang pertama. Wow. Okay. Siapa nak pakai? Semua atlet. Ada orang panggil flipper, ada orang panggil fin. Ini saiz paling besar yang boleh jumpa lah. Korang je yang sukan. 3 meter. Tak, ini paling random sebab kita lah paling jauh pada pantai. Lama dah kena beli baru aku. Cari sponsor ke? Kaki 10 maksudnya. Lagi. Dan asalnya kan saya terjumpa. Jangan bawa barang mak ayah. Aku lagi yang kaya ni. Tak. Dah trauma dah. Tolong pegang hujung ke hujung. Betul. Ini saya punya rumah sukan di sekolah saya pada tahun 2013.
first in everything. Tapi tak first pun kami pukul 4 masa ni. Which is last lah. Tema dia masa ni superhero kot. So ini rumah biru, ni rumah kuning, ni rumah hijau. Kami rumah merah. Tak tahu kenapa. Untuk rumah merah. Tapi kenapa kau lukis yang biru rumah? Maksudnya macam dia orang takut dengan ni, nampak macam wah power gila bapak dalam lampu. Dia macam impress je. Tak. Yelah impress lah dengan kita orang rumah merah sini. Okay, itulah saja. Tadi dapat barang paling besar. Bakar pengantin. Saya punya kat sana je. Bawa sini. Bakar pengantin. Jangan lupa hashtag untuk Azrin dengan Radin. Bukan Radin Era. Radin mana? Bawa busana kahwin ke? Tak. Jangan keluar tiba-tiba ada budak dalam tu sudah. Tak. Cuba teka dulu. Manalah aku nak teka benda ni. Salah. Sekejap Shoot lah bawa trolley bag. Tak menarik pun. Ada make on. Benda random. Air fryer. Tapi air fryer ni dah rosak. Dia tak boleh putar. Kenapa dia? Masa I ambil ni, I putar je. Allah. Ada bunyi. Macam tu. Kau pakai ke tak ni? Pakai sebab tu saya beli ni. Oh, masa Sebab macam nak pergi baiki kan. Rasa macam okey tak apa. kedai pergi baiki? Mak tak nak. Nak saya on ke? Tak payah. Tak pasang pun kan nak on macam mana. Dah. Pasanglah kat situ, letak bawah Alik. Boleh lah. Tak payah. Okey dah. Tak, dia lebih random. Dia bawa apa nama datang ni? Air fryer dalam luggage bag. Boleh je letak dalam Paper bag. Berat. Tak boleh nak angkat berat sangat. berat ke? Allah, manjurnya. Parking jauh tadi berat lah. Okey. Bi, kalau you tak boleh tidur, you buat apa? Main golf? Cepatlah. Dia menganjing story Makrul. Dah main dengan dua perempuan kan? Dahsyat. Kalau tak boleh tidur buat apa? Aku tak buat apa, aku tengok phone je lah. Kau tengok Tengok TikTok lah, tengok apa lagi. Aku baik. Tengok TikTok? Aku tak buat benda-benda jahat. Ya je kau tengok TikTok. Aku on the phone dah, settle. Dengan Berapa jam? maksudnya kalau kau tak boleh tidur baru kau on the phone? Tak ada setiap malam lah. Asal Okey, Setiap malam tak boleh tidur. Ni dah lain dah. Asal malam tak boleh tidur, asal tak boleh tidur pula. Kau tanya kalau tak boleh tidur apa kau buat? Tak tahu, aku sekarang ni aku setiap malam aku on the phone, so aku tak tahu aku tidur. Sampai tertidur setiap malam. Tengok sikit muka girlfriend. You dah ada girlfriend lah. Asal pula tak boleh? Kat situ tak boleh lah kalau sini. Tak ada dah tu, cakap aku lah. Kau boleh lah. Asal kau takut sangat? Tutuplah kamera. Alah, bukannya dia orang bukan tunjuk. Oh, dia takut market dia turun. Oh, tak boleh. Taklah, tak. You green forest. You green flag. Oh, ada. Janganlah, tak baik privacy. Kau nak tengok anak saya mana? Sekejap. Handsome gila girlfriend kau. Yang ni tengok. Wah, sorry kepada anda di luar sana, Fakrul dah taken tapi masih available. Betul. Tak Sebab kahwin lagi. Orang kahwin pun available. Kepada penyondur-penyondur di luar sana, Yes. masih Condolah terbuka. Fakrul. Hah? Dan kalau kau Sebelum kau tak tidur kau buat apa? Salah soalan dengan dia. Kau kahwin kan? Lepas sebelum tidur kau buat apa? Kalau kau tak boleh tidur. Tengok TikTok. TikTok Cina. Drama-drama Cina. Drama Cina. Yang dekat part 2, part 3. Kan? You pernah tertekan tak? You pernah tertekan app dia, lepas tu download, lepas tu you bayar? Tak, itu you je. Oh, itu I. Tak ada. Drama Cina tu Asal drama Cina kan? Kan mana yang kau nampak macam drama, lepas tu kau rasa aku nak tengok part 2 ni. Dia ada hook tu. Yang drama yang perempuan tu sebenarnya kaya tapi jadi cleaner dekat office. Dia macam drama sinetron sikit. CEO dia sama-sama. Yang sebenarnya black card tu dia punya, tapi macam orang lain macam kenapa kau ada black card? Aku tak. Kita chronically online. Tanya apa. Assalamualaikum. Jawablah salah. Sebelum tidur kalau kau tak boleh tidur, sebelum tidur betul. Kau buat apa? Astaghfirullahaladzim. Aku membaca buku-buku yang tak habis. Supaya untuk mengantuk. Baca tak sampai 1 page pun kan? Lepas tu kau tulis lena? Minimum 2 page mesti tertidur. Yang buku-buku yang aku tak habis lagi, sejarah Islam. Mama mengantuk. Tebal 800 page. Aku baca Bosan, kan? Salasilah tu apa sate apa jadah tu pun. Bosan kan? Biasa buku berapa?
After 1 kot. Tapi lagi weekend. Weekend tu dah tahu esok tak ada apa-apa, tak banyak apa. So dia macam mindset bertukar. So lagi tak boleh tidur. So baca buku lah untuk tidur. Bosan lah cik. Izul. So basically saya beli dah lama lah saja main-main. So basically ni reflect ball yang kat kepala tu. Kau punya tak cukup besar. Bel bodoh. So Macam mana? So macam benda ni tak saja beli, so I bosan. So macam Nanti aku tumbuk. benda ni untuk training macam reflection lah. Tak melantun balik bodoh. Pernah tak kena muka you? Pernah kalau buat kuat-kuat kena je. Sakit lah sebenarnya. Pernah tak yang ni nak kena buat apa? Cepat. 1, 2, kau goyang. Bodoh. Weh. Sorry. Suka pukul bola. Kenapa kau beli? Saja sebab time tu macam saya suka tengok boxing and all. So saya macam try beli. Boxing. Itu you. Yang ni lagi kecil lagi laju. Lagi kecil lagi laju. Lagi laju. So maksudnya aku laju ke? Arif. So kecil lah. Scientifically memang betul. Fabut. Apa ni? Apa sih? Apa tu? Dia nak tidur, dia bawa balik pergi overseas. Kuda ke? Nah, ubat je. Yelah ubat apa? Ubat kuat? Thailand. Ubat Paracetamol Thailand. Aku baru je nak carut, muda-muda dah pakai ubat kuat. Apa jadahnya? Tak boleh ke? Sebab dia demam hari tu. Dia demam kat Thailand. Okay, random. Siapa lagi? Band tak kira bawa band tak kira. Bawa band tak kira. Asal aku nampak macam ada pisang ni, seram tu. Buahan. Apa tu? Tak tahu kan apa. Persembahan ni Kristen. Oh dia vacuum dia. Ada bunyi tau, ada bunyi. Ada langit. Ada lagu. Ya, ada. Beg kuning. Jangan lupa balik. Lah, kau tak baik kecil-kecil dah. Dah trend child lagi, labor. Kena. Kalau tak siapa nak tolong I. Tengok tu. Okay, ni dia start. Sedut tau, dapat tak tu? Bola-bola tu you cari kat mana? Tak Rumah jual memang dia bagi sekali. Tapi habuk kecil-kecil pun dia sedut. So membantu lah. Yes. Dah tak ada bagi link. Aku nampak pisang tu. Aku lagi tertarik dengan pisang. Awak, dia tertarik dengan pisang awak. Ben bawa pisang guys. Ben bawa pisang. Betul ke boleh tengok pisang band? Pisang Ben. Okay, eksklusif guys. Ben punya pisang. Pisang band ke bola hijau? Pisang Ben menyala. Tak pisang lah. Tarik. Mana lampu dia? Dia bergantung. Ni pembelian dia random lah sebab dah 5 tahun tak pernah beli figurine. Masuk kedai dia bawa pergi kat kedai ada kat depan. Tak ada lampu lagi. Dia tarik je. Sol terus. Tapi kenapa you tarik tu you kena kat benda tu dulu? Dia ada detector kat sini. Fakrul. Jap, aku nak pinjam kau ni dulu tak? Kejap. Dia ada persembahan sikit. Hui. Sembahan. Tak, bukan bola, stres. Diri dia ke? Taulah dia ni. Benda random tau. Bos, benda random tau. Dah hype ke ni? Kaitlah kaki je. Aku sepak lah dia ni. Maknanya bagi aku sepak kau. Tolong masuk yang gagak tu So sekarang kita dah tahu Ni ada persembahan. ada 2 orang yang tak function kat sini. Ya, ini mesti dia keluar rumah dia nampak ni dia terus kaut je. Weh. Tak, jauh. In my defense, bos kata benda random. Bos tak cakap pun benda yang ada memori. Tak ada siapa cakap pun memori memang random lah. One defense, semua benda random yang orang bawa ada story. Apa story dia? Bos dia banyak story. Okey, jap. Satu bulu ni satu story. Banyak. Okey, ada ni lagi random Saya dari Ipoh. So, benda ni saya ambil dari bonet kereta. So, benda ni random lah kalau ada dalam bonet kereta, betul lah? Tak. Random lah. Sebab apa dia dalam bonet kereta? Aku tak tahu kenapa ada dalam bonet kereta. Tak tahu. You buat lap apa? So, dia random lah. Yelah dia buat lap. Kau buat alas apa? Bukan. Yelah, baru nak cakap.
Nak elak carpet burn. Betul kan? Tapi kat bonet Okay, tak apa Ash. Cabut jam aku babut. Yeah, before buat braces. So, Tak boleh simpan ke? I tak tahu doktor korang kenapa doktor korang tak nak bagi. Dia bayar lebih. Gigi siapa tu? Kan doktor you geli dengan gigi you, dia pulangkan. Ada. Okay, kalau tengok tiba-tiba I punya gigi okey je sebenarnya, tapi ada satu gigi yang kat sini. Ini je, sebab ini je I pakai braces. Dia patutnya macam ni, tapi dia keluar macam ni. Cuba senyum. Cuba senyum. Cuba senyum. Dan lah, Dan. Ya Allah, first and first sumpah macam. Ini memang kau bawa hari-hari. Ni yang takkan bawa. Kenapa kita bawa hari-hari? Oh, kenapa takkan bawa ke office? Dah pilih pula nak buat kerja. Benda ni tak payahnya. Ni sambil macam ni boleh. Sambil buat kerja. Tak benda ni? Tak. Dia untuk apa? Lelaki punya je ke? Demo. Buka. Itu syaitan tak Tak ada apa. Ni atas je. Kena pakai shaver lah. Atas je, okey. Tak ada. Tapi ada cakap. Yang sikit lah. Semua orang clean shave. Janganlah nak shave bulu aku. Bos punya. Wait. Okey, aku punya sama macam Hajar. Yang punya sama Lash! Tapi bos punya real. I punya fakir. Ni fakir. Ni mesti dah ada dalam kereta. Tak. Aku ada isu kalau lantai tu aku nampak ada rambut ke benda kecil-kecil ke, so aku akan beli ni untuk tu. Nak bawa vacuum besar. Ya. So nak bawa ke office memang tak lah. So aku rasa macam kenapa aku ada benda ni yang macam tu lah. Selalu orang letak dalam kereta pun. Tak betul. Sedutan dia yang kuat, sedutan dalam kereta selalunya bukan benda ni. Mulut lah. Benda ni memang dah lama ada kat office, aku pun tak tahu kenapa. Bos pernah tunjuk kat saya. Apa ni? Oh, okey. Ya, tapi aku tak tahu. Ni memang random sebab dia ada kat sini. Aku tak tahu siapa punya. Aku tak tahu. Ya, itulah tadi cerita sikit benda-benda random yang tak sangka kenapa ada kat office. Yang benda tadi tu serius, aku tak tahu macam mana boleh ada dalam drawer aku. Menipu. Tipu. Sebab bukan aku punya. Serius, bukan I punya.